Okey, baik, perkongsian berikutnya adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak melukis gear, spur gear di sini. Untuk melukis sebuah spur gear, sepatutnya dia ada beberapa rumus yang kita kena gunakan untuk menentukan, sebab dalam gear ni ada beberapa curve yang kita kena tentukan, dia punya addendum, dedendum dan sebagainya. Walau bagaimanapun dalam kita punya drawing ni telah dipermudahkan di mana kesemua poin-poin untuk formula melukis gear tu kita dah tentukan. Baik, jadi kita buka fail yang baru. Okey, dan nama fail kita adalah spur gear. Okey, baik, untuk gear ni saya akan bina pada YZ plane. Saya sketch. Okay, yang pertama saya bina satu bulatan. Bulatan yang kita buat gigi gear dulu, baru kita buat dia punya body dia. Okey, saya bina dulu bulatan yang paling besar, iaitu R dia adalah 41.1. Masukkan R 41.1. Kemudian saya bina lagi satu circle. Okey, R yang kedua 37.2, addendum dia 37.2. Okey, kita dah ada orang kata minimum gear, gigi gear dan maksimum gigi gear kita. Addendum dengan dedendum dia. Seterusnya kita nak bina kita punya curve pada gear tu. Kita buat satu circle mengikut dimension ni lah. Okey, saya buat satu circle. Buat circle bebas kat sini. R-nya adalah 20.3. 20.3. Dan kedudukan bulatan tu adalah daripada horizontal line ke center 33.2. Horizontal line ke center adalah 33.2. Dan daripada vertical line ke center 17.9. Daripada vertical line ke center adalah 17.9. Baik, kita dah dapat satu gigi gear. Dan untuk gigi gear yang sebelah sini, saya mirror je. Saya suka gunakan function di dalam operation dalam CATIA ni. Ini circle ni saya mirror pada line vertical ni. Jadi dah ada sebelah kiri. Seterusnya adalah kita hanya nak dia punya gigi gear ni je. Dia punya gigi ni saja. Maka kita trim. Kita trim. Yang ni saya tak kita trim. Bila kita trim ni, dia ada beberapa isu lah. Kadang-kadang kita trim sesuatu, kalau seandainya dengan trim itu dia menghilangkan orang kata reference line dia, maka kita tak boleh trim keseluruhannya. Macam ni kan. Yang kita nak pakai yang tengah ni je. Jadi garisan-garisan luar ni saya tak nak delete, sebab takut delete dia hilang reference kita punya constraint dengan gigi gear ni. Jadi apa yang saya buat adalah garisan-garisan yang selebihnya ni saya jadikan dia sebagai construction. Maksudnya ada hubungan coincident, tangent dan sebagainya tu saya tak nak hilangkan dia, saya jadikan dia sebagai construction line. Dah siap kita punya gigi gear. Kita semak tool, sketch analysis. Ada implicit profile, curve yang close. Exit workbench, kita pad. Ketebalan gigi gear itu adalah 15. 15. Jadi kita dah ada satu gigi gear dan saya nak pattern kan dia, circular pattern. Saya pilih gigi gear ni, pad ni sebagai object to pattern adalah pad ni yang kita nak pattern kan. Reference element. Reference element ni maksud kita nak pattern kan daripada
mana center dia. Jadi center dia saya right click, saya pilih, kalau kita perhatikan ni kat bawah ni adalah X axis. Okey, saya patternkan pada X axis. Kemudian bilangannya ada 41. 41 complete crown. Maksudnya dia mengelilingi satu bulatan 360 darjah. Siap. Okey, itu adalah gigi gear dia. Kemudian untuk body dia, boleh saya lukis body dia, sketch, saya pilih YZ plane. Saya buat circle. Okey. Circle ni tadi, circle yang dalam body ni tadi 37.2. 37.2. Okey. Exit workbench, kita padkan dia. Sama juga ketebalan dia 15. Okey, jadi kemudian kita sketch. Okey, pada bahagian hadapan ada satu circle. Circle yang ni ya. Okey. Diameternya adalah 64. Diameter 64, jadi radiusnya 64/2. Okey. Kemudian di tengah okey, bulatan tu kita buat last sekali lah untuk kita pocket kan. Exit workbench, kita pad. Ketebalan dia adalah 5. Kemudian di bahagian belakang juga ada objek yang sama. Saya sketch. Okey, kita lukis circle. R-nya adalah 64.2. 64/2. Exit workbench, kita pad, jaraknya adalah 5. Dan akhirnya kita, okey, nak buat hole kat tengah-tengah ni. Saya klik je lengkung ni. Saya klik lengkung ni, saya klik hole, saya klik face ni. Jadi kelebihan dia apa? Bila kita tengok kat positioning sketch, dia dah betul-betul duduk dekat center. Jadi saya tak perlu buat positioning sketch lagi lah. Okey, diameternya 20 dan dia tembus up to last. Okey, selesai. Jadi itu cara bagaimana kita nak membina gear. Okey, terima kasih.